Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke forum ilmiah yang bertajuk Kenali Za'bah. Hari ini kita akan menelusuri ketokohan seorang ilmuwan tersohor di tanah air kita, iaitu Pendeta Za'bah, yang juga dikenali sebagai bapa tata bahasa Melayu moden. Bersama saya, dua panelis jemputan yang akan memperincikan topik pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Dr. Adam Syami, merupakan sebagai pensyarah kanan di Jabatan Linguistik Melayu, Universiti Malaya. Dan di sebelah kiri saya pula Encik Ashraf Azuki, sebagai pegawai penyelidik di Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam forum ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan dengan soalan yang pertama. Dr. Adam, sebagai ahli akademik dalam bidang linguistik, boleh Doktor kongsikan sedikit latar belakang Pendeta Za'bah serta peranan beliau dalam mengembangkan bahasa Melayu? Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Pendeta Za'bah atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau ialah seorang sarjana, pendidik, penulis dan juga pemikir bangsa yang berjiwa besar. Za'bah memainkan peranan yang penting dalam mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan tamadun. Antara sumbangan utamanya ialah penyusunan buku pelita bahasa Melayu yang menjadi asas pembentukan tata bahasa baku yang kita gunakan hingga kini. Selain itu juga, beliau juga pernah berkhidmat sebagai guru di Maktab Melayu Kuala Kangsar dan pensyarah di Universiti Malaya, di mana tempat beliau menyemai kesedaran pentingnya bahasa kebangsaan dan dalam kalangan pelajar. Melalui dedikasinya, Za'bah berjaya membina linguistik bahasa moden, sekaligus membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi wahana ilmu yang tinggi nilainya. Terima kasih Dr. Adam. Jelas bahawa jasa Pendeta Za'bah amat besar dalam dunia pendidikan dan bangsa pada hari ini. Baiklah, Encik Ashraf, daripada perspektif penyelidikan bahasa, apakah sumbangan besar Za'bah terhadap pembangunan dan pemantapan bahasa Melayu di Malaysia? Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Baiklah, sumbangan Pendeta Za'bah amat luas dan berimpak besar. Beliau bukan sahaja menyusun tata bahasa, malah memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan penulisan ilmiah. Za'bah banyak menghasilkan karya penting seperti ilmu mengarang Melayu, pelita bahasa Melayu dan daftar ejaan Melayu Jawi Rumi. Semua karya ini menjadi landasan utama kepada Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dalam usaha menstandardkan bahasa kebangsaan. Lebih menarik lagi, Za'bah juga menulis tentang falsafah bangsa, menegaskan bahawa bahasa ialah jiwa sesuatu bangsa. Beliau berpendapat bahawa tanpa bahasa sendiri, bangsa itu akan kehilangan arah dan maruahnya. Justeru pemikiran beliau menjadi panduan kepada generasi selepasnya dalam usaha mempertahankan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Benar sekali, pemikiran Za'bah amat mendalam dan kekal relevan hingga masa kini. Sebagai soalan terakhir, saya ingin mendengarkan pandangan kedua-dua panelis. Soalannya ialah, apakah nilai pemikiran Za'bah
yang masih sesuai diamalkan dalam menghadapi cabaran globalisasi pada masa kini. Baiklah, pada pandangan saya, pemikiran Zakbar menekankan kepentingan ilmu dalam bahasa sendiri. Beliau percaya bahawa kemajuan sebenar hanya boleh dicapai apabila rakyat berfikir dan berilmu melalui bahasa ibunda. Dalam era globalisasi ini, semangat itu harus diteruskan supaya bahasa Melayu tidak tenggelam dalam arus bahasa asing. Saya bersetuju. Zakbar berpendapat bahawa bahasa ialah alat pembinaan tamadun. Maka dalam konteks hari ini, kita perlu menggunakan bahasa teknologi seperti media sosial, aplikasi pembelajaran dan penerbitan digital untuk memperluas penggunaan bahasa Melayu. Inilah cara yang terbaik untuk mengekalkan semangat perjuangan Zakbar dalam dunia moden. Terima kasih kepada kedua-dua panelis atas pandangan yang begitu bernas dan bernilai. Daripada perbincangan hari ini, jelas bahawa Pendeta Zakbar bukan sekadar tokoh bahasa, malahan juga pemikir bangsa. Ia melihat bahasa Melayu sebagai tunjang kemajuan dan maruah negara. Kita sebagai generasi pewaris perlu meneruskan usaha beliau menghayati semangat cintakan bahasa sendiri walau di mana pun kita berada. Dengan itu, berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada para panelis dan juga terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami hingga ke akhir. Sekian saja daripada saya, Muhammad Harif Fidos, sebagai moderator anda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.